Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan main Mobile Legend lagi, geng. Macam biasa kita akan review hero dulu. Kali ini kita akan main marksman, geng. Kita akan bermain Nathan, geng. Kita main Nathan. Kalau orang tak main lah. Kalau orang tak main, mari kita main Nathan terus ya. Okay, so kita tengok dulu macam mana. So, hampa tunggu untuk next part, okay. Okay, so sebelum tu, hampa yang masuk dalam channel ni, hampa boleh subscribe, like, komen dan share. Tak ada masalah. Okay, itu saja. Okay, kita tunggu untuk next part, okay. Okay, tadi kita enemy hampir pick Nathan lah, guys. So, kita pick terus Nathan. Jangan tunggu lama-lama. Okay, so aku rasa untuk next video kan, aku akan beli skin ni. Aku rasa aku akan beli skin ni. Sebab sekarang ni kan tengah promo diamond tu kan. Aku nak beli skin ni, geng. Aku nak beli skin ni, jangan risau. Sebab aku beli skin ni lah, sebab 200 diamond. Tunggu. Okay, so kita akan terus proceed kepada game kita, okay. Kita dah masuk dalam Land of Dawn sekarang ni. So kita terus buat kita punya ni. Item pertama tak payah buat kasut. Sebab apa? Kita nak terus berlawan, guys. Tak ada, kita nak farming lah. Tak ada nak rotate apa. Weh, ada Nabi kat situ, guys. Okay, dah kena. Weh, ada 2 orang kat situ, guys. Guys, ada 2 orang guys kat situ. Tolong, geng. Tolong, geng. Aku perlukan bantuan apa, geng. Okay, dapat mini dia. Semok lah Nabi ni. Okay. Okay, dia cuba untuk agresif kita. Dia cuba untuk agresif kita. Oh, dia dah. Okay, dia dah buka. Dia buka. Ni aku punya. Oh, dia dah kalah lane. Weh, bapak dia ada lagi. Aku ingat dia dah balik lah. Walaupun kita agresif orang kata. Agresif. Tak kena pula, guys. Aduh, guys, tak kena, guys. Yang kat tengah jadi apa? Baik. Bantai apa dia? Tak apa, tak dapat apa. Dapat mid dia macam keliuk. Dia tak balik tu, dia berani dia tak balik. Dia ingat aku nak bagi dia. Bantai tu apa, alah, semok lah Hanabi ni duk ada shield ni. Bantu tim taruh. Gas. Allah, hyper kena block dengan mid laner dia pun. Woi, hari hyper tu. Kau Aegis nasib aku pakai Aegis, guys. Okay, dapat turtle, baik hyper. Okay. Baik baik sana. Epic outplay, baik tu epic outplay. Baik. Kejap sampai mampus, geng. Bantai. Aku perlukan aku tak snowball lagi tu. Okey. Tolong aku duk. Ya Allah, okey baik. Allah, kenapa aku duk fokus dekat dia punya gatot kaca? Aku tak nampak kau aku dah mati, guys. Aduh, ruginya. Kenapa lah aku pergi tolak ulti kita ke depan? Ya Allah Akbar. Aku tak sempat tekan ulti, guys. Oh, tak nampak, guys. Tak nampak. Sorry. Kita barbar. Walaupun kita seorang kan. Tim kita semua tak nampak kita. Tak apa. GG miss lah. Kena miss. Okay, tak kena. Aku dah buka Aegis. Buang Aegis. Mana Nabi dia tu? Masih tak nampak Nabi. Bahaya, guys. Nabi dah, guys. Nabi kena lagi. Oh, Akbar. Aku kena bantai dengan Nabi dah. Aduh, guys. Kenapa aku selalu buka ulti ke depan lah? Kita minta tak ada orang kacau. Push. Baik, dapat tu. Allah, ada pula. Aku dah ni dia cakap jangan ada orang kacau. Aduh lah, aku nak orang kacau. Tak apa, tak boleh lawan. Tak boleh lawan ni. Cik ada member dia. Masuk terus. Boleh. Dapat. Baik, dapat satu. Aduh, tak apa. Janji dapat satu lah. Allahu Akbar, guys. Ada aku, guys. Semok lah tank ni. Dia lari mana, cok? Okey, tak mau. Kita
Lepak lu. Ambil tank boleh. Tolong you guys. Belakang lu, tolong depan. Aduh, bijoknya lah. Tinggikan bijok. Okay, dapat. Okay, sedap. Ada snowball lagi. Dekat dia orang tu. Sini. Kita ambil ni. Pada. Nampak guys? Bijak guys. Kita kena menggunakan taktik daripada belakang guys. Lah. Boleh. Nohal. Aku dah tak sempat hidup guys. Aduh lah benda-benda mok ni. Ya Allah, nasib baik dapat lah. Okay. Aku tak nampak guys. Nasib baik dah lagi. Ya Allah lek. Sabar. Baik. Dia pun ni gila guys. Dia buat apa ni guys. Nak lawan. Kasi faham. Ui, bapak sakit saja. Mati Joy. Mati. Baik lah. Tak tengok apa ni. Ni aku barbar ni. Nano. Alti apa tu Nano. Mampus lah semua. Ni dapat. Kita tengok apa. Dapat. Ya Allah, tak dapat bok. Dia jangan barbar guys. Ni let lu. Dalam base tu. Ni pun sekok lagi Rio lah nak masuk dalam base. Dah tu. Alamak. Ui, macam mana aku boleh dapat kill guys? What the heck tu? Aku pun tak tahu macam mana aku boleh dapat kill tu. Tiba-tiba mati. Aku pun gas lah. Okay, adakah kita akan dapat service guys? Kita akan dapat service guys. Nampak lah ni. Wow. Mati aku guys. Sini aku mati. Alah. Aduh, tak apa dapat kill tak apa. Kena shutdown tu guys. Weh, end lah tu. Aduh, nak habis tu. Rugi. Tolong guys, nak minyak guys. Turun. Dapat. Entry. Baiklah aduh. W gang. Baiklah aduh. W Nathan. Okay, so sekarang ni dah legend 4 bintang guys. So kita menuju apa? Menuju Mythic guys. Baik duk paling kurang gol dah duk. Baiklah gol. Baik. MP dah tahu lah apa. Baik tu. So aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku rasa aku akan beli lah skin convenient tu kan. So aku rasa kita jumpa di next video. Aku akan review skin convenient tu. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.